okey lah, lupa bagi tahu. Sebab I pun one of the consultant, tadi macam cakap I buat kerja. I pun one of the consultant untuk Aglo Hair punya specialist untuk hair loss. Cuba share sikit, Aglo Hair tu apa sebenarnya? Okay, Aglo sebelum Hair proceed. ni, dia adalah satu klinik untuk kalau siapa-siapa yang ada masalah rambut, gugur yang serius. Contohnya macam kadang-kadang hair tonic ni, even hair tonic salon professional sekalipun dia ada limitation sebab kita ni bukan doktor. Hair stylist ni bukan doktor, dia tak boleh dapat produk yang saya mau label doktor. Contohnya pil ke bukan supplement, pil tu, Medication. medication. So kita ada limitation, kita bukan doktor, kita tak ada CJ doktor tu. Aglo ni di conduct ataupun di handle di doktor. So doktor dia boleh tahu lebih detail apa masalah rambut korang, rambut gugur macam mana. Dia boleh scan, dia boleh check darah. So dia tahu berapa banyak mg nak perlu ambil pakai pada customer ni. Contohnya macam kalau I kena pakai 1 mg, kalau you mungkin kena pakai 5 mg sebab dia lebih detail. So kalau kamu gugur yang genetik botak macam ayah botak, atuk botak dan kita botak, salon punya treatment rambut memang tak boleh bantu.